Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zuhar Aiman bin Muhammad Izam. Nombor bateri saya adalah A25A4689. Hari ini saya akan tunjukkan salah satu teknik asas bola tampar yang sangat penting dalam permainan bola tampar, iaitu digging. Mari kita lanjut. Digging ialah satu teknik menyelamatkan bola rendah yang datang dengan laju, biasanya hasil pukulan spike dari pihak lawan. Tujuan utama teknik ini adalah untuk mengelakkan bola jatuh ke lantai dan memberi peluang kepada pasukan kita untuk teruskan permainan. Kali ini saya akan menunjukkan demonstrasi posisi badan dari depan dan sisi dengan penekanan dan pada pergerakan tangan dan kaki. Untuk melakukan digging dengan betul, kita perlu kuasai posisi badan dan teknik asas. Pertama, rendahkan badan dengan membengkokkan lutut. Pastikan badan stabil dan bersedia untuk bergerak ke mana-mana arah. Kedua, rapatkan kedua-dua tangan dan luruskan ke hadapan. Tangan perlu dikunci supaya lengan bawah menjadi satu permukaan yang rata. Ketiga, gunakan lengan bawah, bukan tapak tangan untuk menyentuh bola. Dan yang paling penting, mata mestilah sentiasa fokus pada bola dan kaki perlu cepat bergerak ke arah bola. Bahagian yang ketiga pula, cuba latihan berpasangan, di mana seorang rakan melambung bola ke arah anda dan anda cuba menyelamatkan bola menggunakan teknik yang digging. Fokus pada kawalan bola, posisi badan dan komunikasi dengan rakan sepasukan. Baiklah, itu saja video daripada saya. Semoga teknik-teknik ini membantu anda dalam permainan volleyball. Assalamualaikum, bye bye.